Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Syuib bin Khairul Azizi. Saya merupakan pengamal tahap 2 bagi bidang hipnosis. Dan hari ini saya ingin kongsikan pengalaman saya menggunakan ilmu tersebut. Saya merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Pahang. Dan sebagai seorang guru, kita terlibat aktif dalam pelbagai perkara termasuk sukan dan juga aktiviti kokoriam. Jadi saya nak kongsikan satu pengalaman saya menggunakan ilmu hipnosis terhadap seorang murid saya, yang mana pada hari tersebut dia ada satu masalah. Saya bawa murid bertanding akuatik. Saya bawa murid ini untuk acara renang. Jadi semasa pertandingan tersebut, murid saya ni dia ada catatan masa yang kita biasa train. Bila kita buat training tu, dia lebih baik catatan masa dia. Tapi semasa hari kejohanan tu, saya rasa dia ni ada masalah psikologi lah. Maksudnya dia macam takut, dia bimbang yang terlebih, sehingga kan semasa dia berenang itu, dia tidak menggunakan teknik ataupun struktur renang yang betul. Okay, acara tersebut adalah acara kuat lentang tau. Masa tu, bila murid ni dia nak berenang kan, dia rasa takut, dia mula tengok orang. Bila kita kuat lentang ke belakang, dia angkat kepala, dia tengok orang kan. Jadi kepala belakang ni mula menyentuh, tak ada air lah. Dia tak ada air. Jadi apa implikasi dia? Sepatutnya lah atas kertas catatan masa dia berada pada nombor 1. Tapi semasa kita buat ujian, buat saringan 1 dan saringan 2 tu, dia berada pada kedudukan keempat. Jadi apa saya buat kat murid ni, saya naik atas, saya tanya dia, apa masalah awak sampai awak angkat kepala? Jadi maklum balas dia beri, yang pertama, dia rasa bimbang, dia takut. Murid ni bila dia takut, dia akan bandingkan diri dengan orang lain. Bila dia bandingkan diri dengan orang lain, itu yang mula dia tengok tu. Dia tengok, dia mula angkat kepala. Jadi bila saya kenal pasti masalah ni berlaku terhadap murid tersebut, apa tindakan saya? Saya buat terapi lah, saya buat hipnosis. Sebab kita nak cepat, selepas itu terus akhir. Dia buat saringan, rehat dalam 2 jam, terus akhir. So dalam masa 2 jam tu, kita tak takkan kita nak train budak masa tu kan. So mesti dia kena rehat dan sebagainya. Saya buat intervensi hipnosis ni. Apa suggestion saya bagi kat dia, saya buat semakin lama saya rasa semakin tenang. Kepala dia sentiasa dalam air. Maksudnya dia berada pada tahap air. Dia akan rasa relax, dia akan buat sebagaimana yang dia berlatih. Semakin dia penat dia kayuh, semakin kuat dia kayuh, semakin laju, semakin betul stroke dia. Jadi bila saya buat macam tu, Alhamdulillah, murid saya daripada kedudukan keempat tu berjaya naik ke tempat pertama. Walaupun murid ini bukanlah, dia murid tahun 5, dia punya opponent dia semua besar-besar dah. Tapi dia berjaya lah merangkul tempat pertama sebab teknik betul serta latihan dia bagus lah. Walaupun murid ini dia berbadan besar. Dan Alhamdulillah, sekolah saya berjaya mendapat tempat pertama keseluruhan di daerah tersebut. Okay, itu sahaja saya nak kongsi. Terima kasih. Jumpa anda pada masa akan datang. Bye.